Masa saya di UAL Art Gallery sama Hamzah ni, dia staff Balai Lukis Negara lah, sama Rahimi Harun. Yang dulu ni staff Balai Lukis Negara. Jadi masa tu tak ada pun art gallery yang private gallery yang wujud. Jadi Rahimi Harun ni, Epic Gallery, dia telah dapat satu idea untuk menubuhkan Epic Gallery. Epic Gallery ni banyak mempromot pelukis-pelukis lah yang saya ingat, seperti Ismail Latif, Amrun, Khalil. Jadi nama-nama besar lah pada zaman tu dipromot oleh Epic Gallery. Ada juga masa tu di City Square, zaman-zaman tahun 80-an tu wujudnya Yusuf Gajah. Yusuf Gajah Art Gallery di City Square bersama dengan Raja Azhar. Art Case Raja Azhar di City Square zaman tu. Masa tu wujudnya Art Salon Jalan Bangsa. Jadi saya bila lepas waktu kerja ada kelapangan di Jalan Bangsa, saya bekerja masa tu. Jadi pergilah Art Salon, lepak-lepak sana. Jadi Balai Lukis Negara masa tu agak aktif, Galeri Petronas. First gallery dia di Galeri Daya Bumi. Jadi dia di bawah naungan Balai Lukis Negara. Saya sebagai masa tu in charge bahagian pameran dan juga display tahun 90-an masa tu. Jadi berulang-alik lah daripada Balai Lukis Negara ke Daya Bumi. Waktu tu seni lukis memang membangun dengan ada pembukaannya pasar seni. Central Market ni dibuka pada tahun 1985. Masa tu kalau pelukis saya ingat lagi arwah Tan Rahim Zahici, Ghani Ahmad, Aris Aziz telah membuka kedai di pasar seni. Jadi waktu pembukaan tu saya bersama Tan Rahim, Abdul Ghani Ahmad, sama-sama kita membuat art bazaar di depan Central Market. Central Market masa tu di bawah Antah Holding. Jadi kita pelukis-pelukis Melayu ni ramai lah di situ membuat promosi. Jadi Abdul Ghani Ahmad salah seorang pelukis yang menyewa di situ. Jadi saya lepas kerja je, bujang ni masa tu pergilah pasar seni. Di belakang pasar seni masa tu stesen bas mini. Stesen bas mini masa tu. Jadi pasar seni masa tu memang satu ikon lah. Tahun melawat Malaysia tahun 90. Jadi pasar seni Daya Bumi ni adalah satu pusat center. Masa tu Daya Bumi adalah pusat center Kuala Lumpur . KLCC tak ada lagi masa tu. Jadi rujukan adalah di pasar seni lah, center. Jadi siapa-siapa yang menyewa di pasar seni masa tu memang berjaya lah. Jadi sebagai pelukis saya dah 40 tahun, ada juga pahit manis dia kan. Ada juga manis, ada juga yang pahit Yang pahit tu dalam seni lukis pun ada juga scammer.
ada scammer tak dalam karya seni lukis ni. Macam mana scammer? Scammer ni kadang ni kita melalui orang tengah lah. Saya pernah juga di scam karya saya di Istana Terengganu. Kita sebagai pelukis ni kadang-kadang melalui orang tengah ni memang kita pun kena scam. Macam mana pula kita scam melalui orang tengah ni, bermaksud dia recommend lah, kawan saya ni recommend lukisan ni sebanyak 6 keping lah di Istana Terengganu, bertemakan Terengganu. Jadi bila karya kita ni telah diterima oleh interior decorator lah, biasanya di scam oleh interior. Bila dia orang dapat payment ni, dia orang tak bayar. Jadi alasan dia kata tak bayar lah. Jadi padahal tak bayar.